Tuan-puan, pernah tak kita berkata, kenapa tak jadi macam anak jiran? Sepupu kamu boleh, kenapa kamu tak boleh? Mungkin bagi kita itu sekadar dorongan, tetapi bagi anak itu mungkin luka, kerana setiap kali kita membandingkan, kita sedang memberitahu mereka bahawa diri mereka tidak cukup. Hari ini saya ingin ajak kita renung bersama. Anak bukan untuk dibandingkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-puan yang saya hormati, dalam masyarakat kita, budaya perbandingan sangat kuat. Kita membandingkan keputusan peperiksaan, perwatakan, bakat, bahkan ketinggian dan rupa paras. Tanpa sedar, budaya ini terbawa-bawa ke dalam rumah. Kita membandingkan anak dengan jiran, dengan sepupu, dengan adik-beradik sendiri. Kita fikir perbandingan itu motivasi. Kita fikir ia akan membuat anak berusaha lebih keras. Kita percaya sedikit tekanan akan mendorong mereka menjadi lebih baik. Namun, masalah sebenar bukan pada niat. Masalahnya pada kesan. Apabila anak dibandingkan, mesej yang sampai bukanlah berusahalah. Mesej yang sampai ialah kamu tidak cukup baik. Setiap kali kita menyebut abang dulu lagi pandai, kita sedang menanam benih rasa rendah diri. Setiap kali kita berkata, tengok anak orang lain tak menyusahkan mak ayah, kita sedang membina jarak emosi. Anak yang sering dibandingkan mungkin bertindak dalam dua cara. Pertama, mereka menjadi terlalu ingin membuktikan diri sehingga membesar dengan tekanan yang berlebihan. Kedua, mereka berhenti mencuba kerana merasakan apapun usaha mereka tetap tidak akan cukup. Perbandingan juga merosakkan hubungan adik-beradik. Anak yang selalu dijadikan contoh mungkin terbeban dengan ekspektasi. Anak yang selalu dibandingkan pula mungkin menyimpan rasa cemburu dan dendam. Masalah lebih besar ialah perbandingan mengabaikan hakikat bahawa setiap anak unik. Setiap anak mempunyai kombinasi bakat, minat dan keupayaan yang berbeza. Mengukur semua anak dengan satu kayu ukur adalah tidak adil. Bayangkan jika seekor ikan dinilai berdasarkan kemampuannya memanjat pokok, ia akan dianggap gagal sepanjang hidupnya. Begitu juga anak. Jika kita hanya menilai berdasarkan akademik, anak yang berbakat dalam seni, sukan atau kepimpinan mungkin dianggap kurang berjaya. Tuan-puan, perbandingan juga menjejaskan harga diri. Anak yang harga dirinya rapuh lebih mudah terpengaruh dengan tekanan rakan sebaya. Mereka mungkin mencari pengiktirafan di luar rumah kerana tidak mendapatnya di dalam rumah. Dan yang paling menyedihkan, perbandingan boleh merosakkan hubungan ibu bapa dan anak. Anak mungkin masih patuh secara luaran, tetapi hati mereka menjauh. Mereka tidak lagi berkongsi cerita. Mereka tidak lagi berasa selamat menjadi diri sendiri. Masalah sebenar bukan pada anak yang kurang. Masalahnya pada cara kita melihat mereka. Anak bukan projek untuk dibandingkan. Anak adalah amanah untuk dibimbing. Tuan-puan, mari kita fahami kesan psikologi perbandingan dengan lebih mendalam. Apabila anak sering dibandingkan, mereka membina identiti berdasarkan kekurangan. Mereka mula melihat diri melalui lensa kelemahan. Lama-kelamaan, suara dalaman mereka menjadi suara yang merendahkan. Aku memang tak pandai. Aku memang tak setanding abang. Suara dalaman inilah yang akan menemani mereka hingga dewasa. Sebaliknya, anak yang dihargai, keunikan mereka akan membina identiti positif. Mereka tahu mereka mungkin tidak cemerlang dalam semua perkara, tetapi mereka yakin ada sesuatu yang istimewa dalam diri mereka. Peranan ibu bapa adalah mengenal potensi, bukan menyeragamkan hasil. Jika anak minat melukis, galakkan. Jika anak cenderung kepada sukan, sokong. Jika anak perlahan dalam akademik tetapi kuat dalam empati, hargai. Setiap anak ada masa perkembangan yang berbeza. Ada yang cepat membaca, ada yang lambat, tetapi akhirnya jauh lebih mendalam pemahamannya. Perbandingan sering berpunca daripada ketakutan ibu bapa. Kita takut anak ketinggalan. Kita takut dipandang rendah oleh masyarakat. Kita takut masa depan mereka tidak cerah. Tetapi ketakutan tidak boleh menjadi asas pendidikan. Pendidikan yang baik lahir daripada keyakinan bahawa setiap anak ada jalan rezekinya. Tuan-puan, kita perlu beralih daripada kenapa tak macam dia kepada apa kekuatan kamu.
Soalan ini mengubah fokus daripada kekurangan kepada potensi. Apabila anak tahu ibu bapanya percaya pada kebolehan uniknya, dia akan berusaha bukan untuk menandingi orang lain, tetapi untuk menjadi versi terbaik dirinya. Itulah kejayaan sebenar. Saya ingin kongsikan satu kisah. Seorang anak perempuan sering dibandingkan dengan kakaknya yang cemerlang akademik. Setiap kali keputusan peperiksaan keluar, ayahnya akan berkata, "Kakak kamu dulu tak pernah dapat markah macam ni." Anak itu semakin pendiam. Dia tidak membantah, tetapi dalam diam dia berhenti mencuba. Di sekolah, guru menyedari bakatnya dalam seni lukis. Lukisannya memenangi pertandingan daerah. Guru memanggil ibu bapanya dan menunjukkan hasil kerja tersebut. Ibu bapanya terkejut. Selama ini mereka hanya melihat markah peperiksaan. Sejak hari itu, mereka berhenti membandingkan. Mereka mula menyokong bakatnya. Anak itu kembali bersemangat. Hari ini, dia seorang pereka grafik yang berjaya. Bukan kerana dibandingkan, tetapi kerana dihargai. Ada juga kisah seorang anak lelaki yang sering dibandingkan dengan sepupunya yang masuk sekolah berasrama penuh. Tekanan itu membuatnya memberontak. Hubungan dengan ayah menjadi renggang. Suatu malam dia ada ayah duduk berbual dan berkata, ayah minta maaf kerana selalu bandingkan kamu. Ayah lupa kamu ada kelebihan sendiri. Anak itu menangis, bukan kerana dimarahi, tetapi kerana akhirnya merasa diterima. Tuan-puan, kadang-kadang yang anak perlukan bukan lebih tekanan, tetapi lebih penerimaan. Tuan-puan yang saya hormati, bayangkan satu hari nanti anak kita dewasa. Mereka berdiri di hadapan dunia dengan keyakinan atau dengan keraguan. Keyakinan itu lahir daripada rasa diterima. Keraguan itu lahir daripada rasa tidak pernah cukup. Kita mungkin lupa setiap ayat perbandingan yang pernah kita ucapkan. Tetapi anak tidak lupa bagaimana ia membuat mereka rasa. Mulai hari ini, berhenti membandingkan. Mulakan menghargai. Gantikan, kenapa tak macam dia? Dengan ayah ibu bangga dengan usaha kamu. Kerana anak bukan untuk dibandingkan. Anak untuk dibimbing. Jika perkongsian ini memberi manfaat kepada tuan-puan, saya jemput tuan-puan untuk tekan butang subscribe dan sertai channel Pengetua AI. Di sini kita belajar bersama menjadi ibu bapa hebat, membina anak yang bukan sekadar cemerlang akademik, tetapi juga kuat jiwa, yakin diri dan mulia sahsia. Semoga anak-anak kita membesar menjadi versi terbaik diri mereka sendiri, bukan salinan orang lain. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.